Kenapa bengkak sangat? Ada lah. Kursi. Ya ke? Mak je. Adalah awak ni umur 9? Hah? Adalah ke adakah? Ha? Tak faham. Sangat tak faham. Sukalah dia lah share live kat siapa? Aja share live kat siapa je? Hai Kak, hai. Akak diet sikit baru lagi lawa. Ni sedap peluk dah Jangan nak suruh diet Ni sedap peluk suruh aku diet pula. Muda lagi awak 19. Ya, siapa cakap aku tua? Berisi lah sedap kan? Tak tahu apa. Takut tengok. Saya takut. Betul lah tu. Kak berapa? Ada lah. Kok kamu mau tahu sih? Bapa macam tak masuk D&D bos. Cium diri sekali. Ingat akak sebab cantik Aish. Kalau cantik cium dulu. Tidur Kak, besok pergi jogging lepas tu diet. Layan kamu lah. Benda aku harus nak tinggal tulang tu. Berat berapa Kak? Sebenarnya kira dapat bintang 10 kali. Cantik rambut kan? Panjang kan? Best peluk. Sedap peluk. Siapa cakap tak sedap? Macam ni. Sekarang suka tengok rambut awak ni. Kenapa suka? Sebenarnya ke dapat bintang. Oh ya. Macam ni. Berapa buat? Bagilah kita. Best peluk memang. Pink ke tak? Cantik seluar beli mana? TikTok. Hai. Ngantuk dah tu. Mana dia? Cantik rantai. Baru pakai ni. Love. Siapa lah komen tak naik? Ya. Awak berapa harga buat rambut tu? Buat rambut Rambut saya panjang, jadi dalam 600 macam tu. Saya buat rebonding. Lepas tu saya bleaching rambut saya colour pink. Tapi colour pink dah turun dah, jadi colour bleaching je rambut. Nanti pun nak kali hijau pula rambut. Tunggu je. Lagi 2 hari. Tapi pun nak potong rambut lah, pendek. Macam kenapa aku tokok ni? Invite. Just picit kena real life. Dah 9 lelaki. Thank you. Tap screen. Buncit perut.
Encik lah sedap perut. Perut pula sedap perut. Ni mana? Ganga, kan sebut sekali lagi Ganga. Cuba berdiri. Sakit perut nak berdiri. Bawah pink tak? Tak. 4 bintang. Kenapa korang ni suruh lompat bintang? Aku sakit perut ni. Kau hilang perut aku lagi. Tak baru komen. Komen apa tu? Weh. Nombor mana ni? Warna tanya gitu tahu lah weh. Tanya pink ke dot bodoh. Sabu soalan. Tak apa ya kalau pink ke benda ke Melayu coklat lah. Dan susu boleh. Dia ada ni ke? Dia ada rasa ke? Buat komen lah. Banyaknya lah geram. Jangan geram gitu ya.